rendah, makin senior level. So sampai macam tu sekali dia orang kata jelaskan dan dia really expect kalau korang cakap dengan Japanese kan, dia orang takkan direct, dia orang kata kalau tak suka dia cakap tak suka, dia akan melapik kita siapa kita tak tahu dia ni suka kita tak, dia akan melapik. Dan it's really teratur sampah dia. So every time kita orang nak buang sampah kat rumah tu, kita orang kena asingkan, kena botol-botol, kotak-kotak, plastik-plastik, dan dia ada schedule. Hari ni buang sampah apa, hari ni buang sampah apa. Dia so kita kena ikutlah cepat. Ini kat Makida bersih. Ni kat mana ni? Ini kat Muar. Muar ni dia the bandar yang terbersih kat ASEAN. Bandar yang terbersih kat ASEAN. So Malaysia patut contoh Muar. Okay, it's really punctual. Ini apa rasa semua orang tahu. Punctual. Tengok je dia punya train, dia punya jadual, schedule. Pukul 9, 1 minit. Dia boleh sampai dalam masa yang betul, 1 minit sampai. Really punctual. So kat sana kalau tak punctual, kalau as a student memang kena marah lah dengan sensei. Even alasan kita sebab jam ke, sebab train ke kan. Tapi dia orang akan bagi counter balik lah. Kalau kita tahu jam, kita tak keluar awal. Memang kena punctual. So kat Malaysia ni kita ada berpanggil janji Melayu, janji Melayu. So kat sini kena you as a student kena punctual lah. Punctual. そう、日本。仕事では必死に努力することや、時間は必ず守ることや、ゴミはきちんと分別することなどの特徴で有名な日本人の人を出版そんな人の文化を身につけ、国に帰ってそれを広げてみせますと、店長がイケメン説とかでうまいことを言ってた。一番当たりかなと。その時の自分は日本に遊びに行きたいわけじゃなかったのかな。アニメ、テレビゲーム、遊園地などエンターテインメントの面で自分の国よりもはるかに発展している日本は自分の楽園として想像しただけかもしれない。まあいい。昔のことを今更思い出してもしょうがない。大切なのは今俺は日本に来て本当に良かったこと。とても大変だったということが今でもちゃんと記憶に残っている。日本語はあまりにも難しくて自分の言うことがなかなか相手に通じなかったし、相手に言うこともなかなか自分が聞き取れなかった。勉強のこともとても大変だった。朝起きて学校に行って授業に出て夕方の頃授業の内容がわからないままで家に帰って宿題をできるだけやってから繰り返しが永遠に続くような毎日だった。最初に来た頃は食事が大変だった。料理があまりできない自分は外食とするとゆっくり食べれることが限られて材料をいちいち確認しないといけないし、せっかく食べれるものがあったとしてもその味が口になかなか合わなかったし、本当に最低だった。でもその苦しい中に俺はこの道に連れられたんだ。この道歩いていろんなことを学んできた。俺はなぜこの世に生まれてきたのか、神
下がってどんな存在なのかとか、イスラムは宗教というよりも生き方ということがどういうことなのかとか、要するにこの口というのは霊の仕業とした権利だと自分が信じている。この道を歩き始めた時にはこういう言葉を行った。神様は誰にもその糸の力でかなわないものを起こさないと。だからこの道を歩いていくと、俺は何でも乗り換えられる気がするよと言った。この道を歩いて、なんとなく俺はもっと神様に近づけた気がしている。すべて学んだことは当然なはずのことだけど、今の世界ではなぜか当然じゃなくなった。以上が俺たちの物語だった。君たちの物語をどう描くのかは君たち次第だけど、俺たちと手をつないで一緒に描いてみない？では、日本へようこそ。君たちのご来日をお待ちしております。The exam test kan, operation ni ada Japanese language test, ada apa panggil, ada SAMQ, YOMQ, DQ kan. Ambil test tu, dapatkan sertifikat tu, minta kerja. Senang, senang dapat. Ini antara career-career yang ada kat Japan, kat Malaysia for Japanese speaker. So apa yang ditekankan masa sekolah, masa abang sekolah dulu, tak tahu pun ada ni, tak tahu pun, tak tahu ada ni. Tapi bila balik dia prefer, oh bila orang nak jadi speaker, bila abang bukan account person, abang engineering, jadi kalau abang ada Japanese language, diorang yang begini, okay? Right, ada knowledge, okay? Nak jadi gamers, gamers yang ada knowledge, bukan betul-betul gamers mata, okay? Okay, nothing was having comes easy. Memang tak ada benda yang berbaloi ini datang dengan senang. Abang bukan daripada orang senang, abang bukan daripada keluarga yang ada bisnes. Ayah abang government servant, mak abang suri rumah. So untuk membesarkan 4 orang kat kampung tu amat susah. So tak ada benda yang datang senang. Macam pepatah Melayu cakap, bersusah-susah dahulu, bersenang kemudian. Please, this is your time untuk susah-susah dahulu. Please, susah ni sekarang, tapi akan datang orang senang. So, education and knowledge are the most powerful weapon that can change your entire life. Okay, alright. So, ramai orang kata Bill Gates drop college tapi berjaya. But they one amongst 1,000 million people. Okay, so please educate and knowledge yourself. Okay, kita boleh jika kita mahu, don't give up. Abang tahu ada 2 bulan lagi SPM. Ada yang dalam hati kata, aku dah tak boleh buat apa trial aku teruk. Don't give up. Abang punya last trial biology C6, C6, dulu pakai A1, A2, B3 kan. Dulu abang C6 biology. Abang SPM dapat A1. So struggle, not too late. Even result for SPM is not come out really nice, but after that you will know lah, your effort will be berbaloi. Okay. Okay, ada sesiapa dah bercita-cita nak ke overseas untuk belajar? Ada? Ada? You mana? Australia, yes, really nice Australia. London, yes. Abang dulu masa SPM memang nak sangat pergi London kan, lepas belajar British accent kan, accent punya British kan. Tapi yang datang Japan, abang take it juga slow. Australia really nice. Abang pernah pergi melancong sana, Perth, really good Australia. Siapa lagi? Ada lagi nak belajar ke luar negara? Kalau tak ada, belajar kat dalam negara pun okey, tak ada masalah. But the most important thing, belajar. Even abang dah besar sekarang pun, dah 33 years old pun belajar. Abang tak ada background account, tapi masa kerja belajar account. Okay.
Kalau dalam kalau kita nak apply kerja tu, masa interview memang macam kalah, willing to learn. Kita muda lagi. Orang lagi muda, abang muda lagi. So belajar. Okay. It's not too late. Okay, better late than never. Okay. Okay, I think that's all for me. Terima kasih sebab dengar. Ada apa-apa nak soalan? Tanya? Siapa nak tanya?